masak apa tu? Resepi ni sangatlah ringkas dan mudah tapi rasa tu tetap lembut, berlemak dan garing bahagian luar. Jom kita buat kuih tradisional, kuih bakar labu. So, mula-mula kita potong labu kuning ni kecil-kecil dan kita kukuskan sampailah ia empuk. Dah empuk, kita boleh tutup api dan lenyapkan sampai ia hancur. Ambil dalam satu cawan labu, kita masukkan ke dalam blender ataupun chopper. Masukkan satu cawan tepung gandum, 1/2 cawan gula putih, 1/3 sudu kecil garam, 1 biji telur, 1 kotak kecil santan, 1 sudu besar margarin. Untuk kandungan warna, kita masukkan sedikit pewarna. Lepas tu kita kisarkan sampai ia sebati dan tak ada ketulan tepung. Lepas tu kita bolehlah bakar. Untuk tak ada acuan keboja, pakai loyang pun boleh. Panaskan minyak, taburkan bijan. Agak bijan dah perang macam tu, kita masukkan adunan tadi dan kita tabur lagi bijan. Lepas tu kita boleh sambung bakar dalam oven dengan suhu 180 darjah Celsius selama 40 ke 45 minit. Dah masak, kita boleh sejukkan dan barulah potong dan hidangkan. Kuih bakar ni kalau makan time buka puasa memang sedap. Lagi-lagi baru lepas masak, rasa manis dari labu dan gula yang kita tambah tu memang ngam dan balance je. Yang the best part kuih ni, kalau makan bahagian luar yang garing tu, dalam pula terasa lembut, memang sedap. Untuk lebih lagi banyak resepi, boleh follow, like dan komen. Jom makan!